hari ni kita ada customer cilik dapat hadiah daripada ayah dia e-bike tau. Dengar cerita dia dapat exam 8A. So kita pun nak bagi hadiah dekat dia, Mystery Gift Raya. So jom. Hai adik. So adik siapa nama ni? Fatih. Fatih. Ni abang dia. Saya Fala Iman. Fala Iman ni adik-adik dia guys. Ayah dia terus datang beli kita punya e-bike nak bagi hadiah dekat dia guys. Dia punya beruntung, saya pun nak belanja dia Mystery Gift. So jom tengok apa dia kena. Harap dia dapat yang grand prize tau. So jom adik pilih. Pilih satu je, okay? Alright. So jom buka tengok apa dia dapat. Buka. Guys, dia dapat RM50 guys. Oh, memang rezeki lah. Okay, so adik apa perasaan? Tengok basikal ni cantik tak? Suka tak? Suka? Perasaan apa dapat duit raya ni? Gembira. Nak buat apa dengan duit ni? Beli buku. Memang spek 8A guys. Nampak tak? RM50 beli buku. Memang bertimbul dah nanti. Saya dah beli. Korang bila lagi? Guys. Selamat Hari Raya.